Selamat pagi semua, kita bersama lagi. Saya ke tempat ini lagi guys, Tamu Beluru sebab saya nak pergi ke kampung lagi. Pagi tadi rumah panjang di kampung saya terbakar. So saya simpati dengan saudara mara saya, cousin saya di kampung. So hari ini kita emergency pergi ke kampung pulang ke kampung. Kita ambil EML hari ini, emergency leave, sebab kita mendengar kampung ataupun rumah panjang kita terbakar awal pagi tadi. Sebelum meneruskan perjalanan, kita ke tempat ini guys untuk mencari sayur-sayuran Saya membeli sedikit barang di sini guys, di kedai runcit ini. Ini ialah kedai deretan kedai baru di kawasan Beluru. Kita berhenti di sini sebab kita nak pergi Bakong Cafe. Kita belum breakfast tadi guys. Dan saya baru sudah membeli rebung di sebelah sana. Saya beli 4 pucuk guys. 4 pucuk RM20. Saya memang peminat rebung. Kita nak masuk ke kafe. Masih baru lagi kedai ini guys. Tadi kita pergi ke Tamu. Ada supermarket juga di kawasan ini. Sebelah sana tu supermarket. Kita nak cari, saya rasa kita duduk dekat Bakong Cafe Kita sudah sampai di Tamu Lapuk guys. Ini pemandangan di sini. Oh, banyak pisang guys. Hari ini ramai lagi orang berjual. Mari guys. Labu guys, labu panjangnya labu tu. Kita nak cari sayur lagi untuk dibawa pulang ke kampung. Musim kuini. Ini buah kuini. Berapa 1 kilo? RM10 1 kilo. Wah, terong asam guys. Ini terong asam RM10 1 bungkus. Sekarang memang musim mangga dan juga kuini Ini ialah buah salak. Buah salak guys. Wow. Ini ialah pasar Lapuk guys. Pasar Lapuk.
kita singgah di sini untuk cari sayur-sayuran guys. Sekarang jam 11. Kira 1 jam lebih dari sini nanti baru sampai di Rumah Panjang ya. Saya baru sudah beli timun kampung tadi guys. Ada dijual di sini. Saya beli dekat pakcik tu. Ini orang kampung guys. Mereka turun jual hasil kebun ya. Tak ada ikan di sini. Ini dia maunya jual begini. Wah, labu kuning. Udah tua ya kak? Udah mau udahnya ada sih nyak mulai tadi nyak udah sikok tadi nah. Udah. Ngambil ke ke bulatnya. Saya beli labu nih guys, 1 biji ya. Berapa ya? 9. Oke. Ini harga yang Sungai Tinjar guys. Ini Sungai Tinjar. Dan ini jembatannya. Dan kita meneruskan perjalanan untuk ke kampung. Sekarang ialah dekat 11.30. Saya rasa 12.30 nanti sampailah di kampung. Jalan ke kampung saya guys, melalui jalan ladang sawit ya. Ini jalan ke rumah saya guys, ke kampung saya. Jalan batu kecil-kecil ya, melalui kawasan ladang. Sekejap lagi kita sampai di kampung guys. Ini ialah ada tower Selcom di sini. Tu bosku dia buat asap tu. Sekejap lagi kita turun ke bawah. Itu ialah kampung saya. Dikelilingi ya. Sawit. Pokok sawit guys. Kita berhenti di sini sekejap. Sekarang ialah hampir pukul 12.30. Kita banyak tempat singgah tadi. Kita singgah di Beluru. Kita singgah di Lapok. Dan kita juga singgah di kedai makan tadi. Kita breakfast sebab kita belum breakfast lagi. Beginilah keadaan jalan ke kampung saya. Masih off-road lagi. Wow, panas guys. Panas. Kawasan kampung guys. Sekolah guys. Untuk Padang 10.
sekolah. Kita melihat rumah yang terbakar. Inilah tapak rumah panjang yang terbakar, guys. Memberi bantuan nih, guys. Bantuan dari gereja Roman Katolik Long Lama. Tuhan supaya yang si penerian Tuhan nerak ya awak dia jadi perlu menampakkan unsur ya. Kita baga sedang berkarya saya Tuhan mereka kita baga kita semua boleh selamat. Jadi semua untuk mengawal Tuhan. Semua berjalan orang teratai dua. Sungai di kampung saya, guys. Walaupun kecil, ada banyak monster juga.
Di sungai inilah tempat saya mandi waktu cuti sekolah. Masa zaman sekolah dulu. Tapi sekarang tidak berani lagi nak mandi di sungai ini. Airnya keruh. Selain daripada airnya keruh guys, banyak penghuninya monster air. Semasa cuti sekolah waktu kecil dulu, kita balik ke kampung dan kita mandi di sungai ini guys. Masa tu air masih jernih lagi, tapi sekarang banyak pembangunan ya di hulu, so airnya keruh.